dia kena sembang pasal Mak Noat ni. Mak Noat nak bila duduk dengan kita, dia bercerita. Macam mana aku nak jadi macam apa? Macam mana aku nak jadi macam apa? Kita, Mak Noat, aku nak relax lah macam kami kita. Sebenarnya yang dalam video saya kata, kita nak pergi mana dengan minta kebenaran. Dan sebenarnya saya tuju kat dia. Dan saya berharap video tu sampai kat Bella. Dan saya harap video tu sampai kat Bella. Dah ni sampai, mesej tu sampai dah tu. Sampai sebab tu Bella rasa macam bersalah. Malam tu dia buat live untuk dapatkan 100,000 untuk tengok Mak Noat tu. Video yang saya kata tu. Bella dah macam rasa dia macam salah hukum ni. Dia kata ni kalau aku duk kontrol Mak Noat ni. Tu yang malam tu dia buat live, tunggu suami send balik kan. Oh betul lah, dekat race Songkla 2 tahun lepas dia pi. Tahun ni dia ikut. Aku tak cakap benda main-main macam ni. Aku cakap benda betul fakta. Betul. Saya tengok muka Abadi betul serius ni. Betul dia main-main lah. Dia main-main. Betul. Fakta serius ni. Pi mana pun ada. Mak Noat di mana? Mak Noat, harap-harap Mak Noat tengok live ni adik. Kalau dia tak tengok pun mungkin esok dia tengok lah kot. Ada tu orang duk rakam kan. Kalau dia tak tengok pun esok kita akan tak link kat dia suruh dia tengok balik. So dia tengok balik. Jadi Mak nak tengok. dia akan guna link tu. Bella tengok ni, Bella tengok ni. Dia akan ubut lah. Tak lah, kita parti tau live Bella dengan Mak Noat ni. Tak boleh lah macam tu. Mana boleh kongkong macam tu. Tak boleh. Adik pun tu. Ni. Cik Adik kemas depan kamera je. Dia kata kan. Dia kata Takkan apa main tak Izzat kalau bukan bini main tak. Tu dia Bella. Tengok. Jadi bila kita duduk parti Bella Mak Noat ni tak boleh lah. Bella kan cengeng kita tahu. Tapi Mak Noat pun tak boleh berlembut lagu tu. Tak boleh. Tapi takat kita ajak itu pun takat 3 muka surat lah. Kita pun jenis tak lama dah tak tulis lah SPM dulu tu deh. 20 tahun dah tak tulis. Tangan keras sikit lah. Untuk tulis pun satu duduk mengeja. Dia ada masuk Jawi sikit, bahasa Melayu sikit. Jawi tu sebab kita tahu Bella tak faham Jawi. Sebab tu kita tulis Jawi. Bila Mak Noat baca, Bella tak tahu ilmu yang kita tulis tu. Dia tak cengeng Adik. Dia paling lembut dia kata. Hampa tengok video dia, hampa tahu dia cengeng ke tak. Mak Noat sikit lagi nak jadi darah tu. Nasib baik. Ni ada. Mak Noat tu tak tahu jadi apa dah. Duk dengar tu dia senyum tengok mana aku tak tahu dah Mak Noat. Aduh, pergi dah Mak Noat. Sebab tu bila tak ada TikTok jadi gitu. Lepas ni rambut turun. Jadi Tak, aku rasa ni Mak Noat ada di rumah ni. Dia duk dengar ni kita live ni. Sebenarnya solution dia sebenarnya apa tu Abadi? Sebab dia dah mula risau bila cakap macam ni. Saya dah mula risau lah. kita pun nak kena tahu yang kena menuntut hari Kena lepas hari tahu kita. sebab nak kahwin kan sebagainya. Saya kena tahu. Dia mula risau. Jantung dudak ni. So bagi tahu sikit macam mana solution dia Abadi. Solution dia sebenarnya dari awal lah. Dari awal tu kita kena habaq dah. Kita ni minat motor. Kita ni minat melepak. Kita ni minat mengai. Kena habaq dia awal-awal. Jangan duk awal-awal tu duk wayang. Oh saya ni jenis orang duk rumah. Saya ni jenis orang tidur awal. Elok kahwin. Nak kena bohong. Bila bohong. Tak jadi diri sendiri ya. Cerita tu. Tapi janganlah pergi buat benda jahat. Kalau tak hang minat motor, minat lepak. Hang cerita benda betul lah. Kan? Jadi supaya benda tu dia kenal kita yang sebenar. Jangan duk bohong. Jangan duk fake. Ni duk wayang. Macam celik dia kerak bohong ni kata dia lena awal. Bukan tu duk online seri berkelai pula. Kita duk kena ngadak. Ini sama juga. Tukar piah dah tu. Dia pakai helmet tu pasal kena ni tu. Tak, celik pasal dia abang lena lah tapi duk main batas lagi tu masalah. Dulunya kerak je dulu gitulah. Dia betul lah. Dia ramai orang kata betul. Abadi cakap ni betul lah. So saya accept lah benda tu. Cerita lah. Kalau kita kata saya ni malam-malam suka live. Macam Ryan. Saya akan live pada pukul 9 malam pukul 3 pagi. Ni apa Bella kata, "La adik kau Noat duk mana?" La pun dia duk lepak lagi rumah kayu. Macam mana nak kata? Dia lepak rumah kayu belakang tu tadi. Belakang dekat rumah dia aja. Bella tempik. Ni. Sebenarnya dia kata Mak Noat hampir rumah kayu cepat. Saya kena pekah abang kata rumah kayu. Tahu lah cerita tu. Hampir ni. Habis Bella. Habis lah malam ni Bella kena teruk.